Sekarang mereka letakkan hanya 30 bilion untuk 5 tahun. Sedangkan negeri sekarang telah meletakkan 10 bilion minimum 1 tahun. Kita sempat melihat sedikit tentang manifesto yang diberikan oleh UMNO, Barisan Nasional, dalam pilihan raya kali ini. Dan apa yang saya sempat baca, sempat menjadi perhatian saya adalah mengenai pelaburan. Pelaburan 30 juta selama 5 tahun. Sedangkan kita hari ini telah capai, tahun lepas kita telah capai 19.1 bilion. Dan setengah tahun ini telah capai hampir 13 bilion. Ini menunjukkan bahawa 30 bilion itu sebenarnya dalam 1,5 tahun telah kami selesaikan. Kalau itulah pertumbuhan untuk membangunkan negeri ini, saya rasa kita telah berjaya mengatasi apa yang ingin mereka lakukan. Mereka tidak melihat dengan telus target mereka untuk capai pelaburan di Negeri Sembilan. Kerana kita tidak boleh lagi setiap tahun kurang daripada 10 bilion. Ini target kita. Sejak sekian lama mereka letakkan 1 bilion, tapi sekarang mereka letakkan hanya 30 bilion untuk 5 tahun. Sedangkan negeri sekarang telah meletakkan 10 bilion minimum 1 tahun. Dan kita telah capai lebih daripada itu, dan saya rasa selepas kita berjaya juga, kita akan ubah target kita dan lebih daripada itu. Dan kalau sekat 30 bilion akan melemahkan kehadiran pelabur-pelabur di negeri kita.